hampa kat sini masih menggunakan plug soket yang macam ni, hampa dah ketinggalan weh. Sekarang kita ada plug soket yang macam ni. Yang ini lebih praktikal sebab dia ada 3 jenis soket yang hampa boleh guna. Yang pertamanya, kita boleh guna plug 3 pin ataupun 2 pin. Lepas tu kita ada USB charger dan juga Type C. Okey, bila kita onkan saja plug ni, automatik lampu merah dekat tengah ni akan menyala. So sekarang ni aku tak sambung dekat plug, so tak nyala lah. Alright. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia bila hampa nak charge handphone, nak charge apa-apa saja, tab ke iPad ke, hampa tak perlukan lagi dia punya adapter. Hampa ada kabel saja dah boleh charge hampa punya handphone. Type C masuk kat sini. Kalau kabel hampa USB, masukkan je kat sini. Dia punya soket support 13 ampere. Kalau hampa nak charge lagi, ada apa-apa lagi yang perlukan plug 3 pin, boleh guna serentak weh. 3 terus untuk satu plug ni. Lebih jimat, lebih berkuasa. Okey, jimat ruang. Tak perlukan banyak-banyak soket untuk hampa charge peralatan. Hanya satu, dah boleh guna 3 jenis. Okey. So, kalau hampa berminat nak dapatkan soket yang macam ni, memudahkan urusan, boleh pasang dekat ruang tamu, dekat bilik, dekat mana-mana saja yang hampa nak. Dekat ruang tamu, kalau ada tetamu just bawa kabel saja, dah terus boleh. Dapatkan segera plug 13 ampere ni dekat beg kuning untuk memudahkan hampa di masa depan. Okey.